Assalamualaikum. Saya Abdul Razak bin Muhammad dari Fedah Mayam. Pahang. Fedah Mayam Pahang. Telah mencuba mulakan bajet Easy Grow ni di ladang saya ni lah. Jadi sebelum ni saya was-was juga untuk makainya. Tapi bila dah cuba selama 3 bulan, saya nampak hasilnya memberansangkan. Pasal sekarang ni musim lawas. Musim lawas kan. Sekarang ni Satu saya punya pendapatan kalau orang 2 tan lebih, saya hampir 7 tan. Jadi berbeza lah 10 ekar. dengan keadaan 10 ekar tu. Inilah telefon. Inilah dia hasil dia. Begitu besar pula berat. Bijinya yang besar. Kalau dulu ni kecil je, dia lepek je. Sekarang ni setelah pakai baja ni, inilah dia hasil dia Bulat. selama 3 bulan. Sekarang ni kan musim lawas kan, tapi tengok buah dia keliling. Sentiasa ada buah dia. Buah menunggu pun ada lagi kan. Wah, besar.